Okey tak simpan di ASB sahaja? Atau okey tak simpan emas sahaja? ASB adalah pelaburan yang rendah risiko, sesuai untuk mereka yang tak nak pening-pening, yang tak ada ilmu dalam pelaburan-pelaburan tempat lain. Parking je duit, tiap-tiap tahun dapat dividen tahunan. Cuma ASB ni kalau tuan-puan tengok beberapa tahun kebelakangan ni, dividen tak banyak macam dulu-dulu. Dan ASB ni lebih sesuai untuk simpanan jangka pendek. Contoh simpan dana cemas. Tapi kalau tuan-puan nak simpan lama, dengan dividen 5% hingga 6% setahun, inflasi sekitar 1 ke 2%, tolak zakat tinggal berapa? Untungan sikit je. Jika tuan-puan nak simpan jangka panjang, cari simpanan yang difit inflasi dan dapat melindungi nilai simpanan. Emas bukan setakat kalis bocor tapi meningkatkan kuasa beli. Kalau kita tengok purata kenaikan harga emas setahun lebih daripada 10%. Lebih tinggilah berbanding dengan portfolio-portfolio pelaburan simpanan yang rendah risiko yang lain. Jadi antara ASB dengan emas ni, jangan pilih buat kedua-duanya. Macam saya, simpanan jangka pendek dan sederhana saya letak dalam bentuk cash di ASB. Selebihnya untuk simpanan jangka panjang saya letak dalam bentuk emas. Kena ada simpanan yang merangkumi kedua-duanya. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu simpan emas, boleh DM ataupun klik sign up.